Weh, bapa laju weh. Assalamualaikum geng. Hari ni seperti yang aku janji, kita ada part 2 review maxi scooter SYM Crishim 400i. Part 2 ni kita akan lebih review kepada top speed dan juga keselesaan motor tu bila atas jalan. Tapi kali ni bukan aku yang naik motor tu, tapi adik aku yang naik. Sebab apa? Sebab adik aku lagi ringan. Tanpa membuang masa, tengok video ni. Assalamualaikum guys. Dan hari ni kita try test dia punya top speed. Kita tengok dia punya top speed macam mana. Torque dia so far memang pulas go. No lag. Dia suspension dia bukan lembut yang macam tak boleh main corner. Best. Dia punya suspension tu lembut boleh main corner tau. Kita dah sampai highway nak ke Putrajaya. So kita try sini je lah. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Satu empat. 141, 145, 151. Dapat 1 awak. So far walaupun aku laju macam ni, dia masih stabil tau. Satu 6. Weh, bapa laju weh. Repeat lagi ke? Satu 6. Dalam grup dia orang cakap ada boleh sampai 17 tau. Mungkin dia tengok kondisi jalan juga. Tengok dia walaupun jalan tak rata, dia bergegar pun santai tau. Tak, dia tak semua macam nak luruh, tak ada pun. Apa yang beli Prism ni memang boleh kata tak menyesal lah, memang puas hati. So far overall aku nak bagi tahu, brake okey, brake memang makan gila, cengkam gila. Handling okey. Handling dia memang best, stabil bila high speed. Lepas tu dia punya suspension tak terlalu keras, tak terlalu lembut, sedap-sedap je, boleh main corner lagi. Riding position, asal kalau sampai Penang ni tak sedap ni sampai Penang ni. Korang dah tengok kan? Nampak 16, 15 no hal lah. Tapi kalau boleh push tu 17 mesti dapat tu. Tapi sebenarnya SYM Crishim ni bukanlah untuk top speed sangat. 16 untuk maxi scooter sebenarnya dah laju. Maxi scooter ni kebanyakan untuk comfort, untuk santai-santai bila kita jalan jauh tu tak adalah lenguh. Tapi top speed tu 16 untuk maxi scooter memang laju lah, memang laju. Pada pendapat aku, motor ni memang best. Memang jalan jauh pun ada dalam grup cakap mengantuk sebab dia terlalu selesa. Jangan lupa untuk komen, subscribe, like video kami untuk video seterusnya.